Okey, hari ini nak ceritakan satu barang camping yang saya baru beli, iaitu dapur camping ni. Okey, dia akan datang dengan box macam ni. Okey, so dalam ni memang ada, dia ada 3 pilihan warna. Ada, tengoklah dekat link tu, salah satunya warna hitam dan warna macam ni lah, putih, hijau, yang hijau cair ni. Okey, kita letak bawah kejap. Okey, dia ada, saya dah pakai dah dapur ni. Saya terbakar sikit. Dia ada 3 tungku dan api dia quite nice sebenarnya. Okey, cara nak pasang dia. Okey, nampak ni, dia ada ni tempat nak tengok ni. So kita masukkan gas ni. Lepas tu dia magnet tau. Okey, kalau tengok dekat dalam tu kan, kita cari. Okey, letak gas kita yang ini, yang ada macam ruang ni, mesti duduk dekat atas. So masukkan ni, gas ni mesti duduk kat atas dan tekan je, dia magnet. Lepas tu buka je lah. Api dia memang kuat. Bunyi macam api dapur restoran tu. Kalau nak pelanggan lah. Nampak tak? Memang kuat api dia. So kalau berminat, jap, sebelum tu nak cabut dia senang je. Tarik je. Tarik je, dia terus keluar. Tak susah. So tengok kat sini, asalkan benda ni duduk belah atas. Okey. Kalau nak beli dapur ni, boleh tengok dekat link produk saya. Okey. Dia akan datang dengan casing macam ni lah. Okey. Ni tak datang sekali lah. Ni beli kedai lain. Okey, semua boleh tekan beg kuning atau link produk saya. Terima kasih.